Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum tumbuh kekata, isu AI tajuk bicara. Salam sejahtera kepada Puan Hidayah serta rakan-rakan sekalian. Nama diberi Wan Muhammad Syamsul Izani bin Wan Yusof dan saya dari kumpulan 5. Hari ini saya akan mengupas mengenai tema teknologi iaitu persepsi pelajar pra-universiti dalam menggunakan AI generatif. Baiklah, kajian saya bersumberkan Jurnal Pendidikan Usi Bitara 2024 yang ditulis oleh dua orang penulis iaitu Nalfi Adila Mizan serta Helmi Norman. Baiklah, seperti yang kita tahu, AI tidak lagi asing. Ia pantas dan interaktif. Namun, sejauh manakah pelajar mampu bersedia dalam isu ketepatan fakta dan etika? Baiklah, objektif di sini sangat jelas, mengkaji faktor sikap, niat penggunaan serta adakah faktor jantina mempengaruhi persepsi ini. Kajian kuantitatif ini melibatkan seramai 153 orang responden. Hasilnya luar biasa. Majoriti pelajar melihat AI sebagai pemakin idea dan menjimatkan masa. Namun, masih ada cabarannya, terutama risiko plagiarisme yang mencecah 30% hingga 40% kebimbangan responden. Jadi kesimpulan, AI generatif memberikan manfaat tetapi perlulah mengikut garis panduan yang jelas yang ditetapkan oleh sesebuah institusi agar alat AI tidak memakan diri dan berguna untuk mahasiswa. Baiklah, itu sahaja daripada saya, sesi soal jawab. Ada soalan? Terima kasih atas soalan saudari. Pada pendapat saya, untuk mengelakkan pelajar menyalahguna AI ialah dari pemantauan pensyarah ataupun sesuatu institusi. Pensyarah perlulah menetapkan peratusan penggunaan AI yang perlu diguna oleh seseorang pelajar. Contohnya, dalam sesuatu tugasan, peratusan AI hanyalah 10% yang boleh digunakan. Selebihnya hanyalah berfikir